Assalamualaikum, hai, jumpa lagi. Kami dua terbang ke Jordan sebab ada urusan di sekolah Akmal. Alhamdulillah, Akmalnya dah tamat nyampun high school. Si puasa lalu 4 tahun dah di situ. Okay, kami dua dah sampai di sekolah Akmal. Kami dua sampai Jordan tu pagi tadi. Terus ngambil kereta sewa terus ke situ. Tok si tahu lah, maybe kali terakhir lah kami orang berada di Jordan tu. Sebab Akmal dah nak habis nak. Jadi ada apa-apa urusan lah. Esok ada dinner, lusa ada graduation day-nya. Pasal ngangkut dah barang-barangnya. Pasal kami orang balik terus lah. Kena saya tahu lagi lah bila nak datang ke Jordan. Kecuali ada siapa-siapa ngajak pergi Jordan, baru datang lagi. Okey lah. Okey, kami dah masuk ke dalam rumah. Tu apartmen. Betul-betul dalam bandar lah apartmen tu. Tu dapurnya. Tu ada bilik. Okey. Luas lah apartmen. 2 bilik. Kalau Akmal kan join kami dua lah lepas graduation day. Okey. Untuk restoran debah apartmen, Jabri Restoran. Itu adalah daging sapi nak bang? Beef yang dimasak dalam yogurt. Namanya mansaf lah, dia makan dengan nasi ya. Tapi minta maaf lah, si dapat menelan. Okay. Sebenarnya si milih. Mereka sebenarnya makan, suka mencoba benda baru. Tapi yang tu memang ya, ni terlampau baru. Si kan terlampau baru. Si lalu lekat-tekak. Very sorry. Okey lah. Petang esoknya kami dua attend majlis senior dinner di sekolah Akmal. Ada kami post dalam short video sebelum tu. Next day pula kami dua attend majlis graduation Akmal dan kawan-kawannya. Alhamdulillah, rasa macam baru semalam mengantarnya ke Jordan tu. Pejam celik dah 4 tahun berlalu. Akmal! Alexandra Haddad. Kami orang masa tu on the way nak ke pokok Sahabitri. Tempat dia namanya dipanggil The Blaze Tree lah, nama tempat dia. Yang berada di sebelah timur, bahagian timur Aman. Kawasannya. Pokok yang sebenarnya macam tu. Dalam tradisi Islam lah, hanya dikaitkan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW ketikanya masih kecil. Ketika masih muda lah sebelum kerasulannya. Masayanya selalu ngikut bapa saudaranya macam selalu kita dengar dalam sirah, yang ngikut bapa saudaranya pergi berdagang ke wilayah Syam yang kini tu kita kenali sebagai Syria. Bapa saudaranya tu kira macam businessman lah masaya. Jadi setidaknya menaik unta ke, berjalan ke masaya. Jadi pokok tu adalah salah satu tempat yang dikatakan tempat persinggahan. Bukan setakat Nabi, sebenarnya tempat persinggahan siapa-siapa untuk berehat dekat on the way antara Mekah dengan Syam masaya. Kami orang dah sampai dekat area Sahabitri tu. Kuat angin tu. Tapi boleh nak tukang mana juga. Kuat angin. Tentang pokok ya, ada 2 pandangan lah daripada ulama tentang kisah pokok ya. Okey, yang pertama tentang kisah Rahib Bahira. Rahib Bahira tu adalah seorang macam padri Kristian yang tertinggi di Syam masa ya, yang nanggal tanda-tanda kerasulan pada Nabi masa ya waktu Nabi masih muda. Sebahagian ulama menganggap perawi tentang Rahib Bahira lemah. Setidaknya macam si ada dalam sana. Tapi setidaknya si menolak secara keseluruhan tentang kisah tadi. Setidaknya si menolak juga. Cuma untuk mempercayai 100% ya si lah. Benda tu ada dalam riwayat Ibnu Katsir dan Al-Dahabi. Cuma setidaknya si menolak 100%. Cuma setidaknya madah kena berhati-hati. So sida ilmuwan tu macam nasihatkanlah supaya kita si melampau mengagungkan pokok ya, takut berlaku perkara yang khurafat, minta berkat ke, minta doa ke, macam-macam. So nya adalah pokok ya, cuma boleh dikatakannya adalah kisah sirah yang masyhur.
dengan fakta yang kita pastinya sahih sebenarnya. So macam ya lah, tapi tempatnya memang famous lah dengan di kalangan pelancong sebagai sahabi turis. Rupanya situ tadi naik yang apa namanya, masjid kecil lah. Mun kita orang nak nangga Syaman atau Ribut Pasir, tok lahnya, tapi tok sikit je lah. Kami orang nangga kesan runtuhan binaan lama yang dikatakan merupakan tapak biara yang dikaitkan dengan Rahib Bahira. Di situlah dikatakan Rahib Bahira nanggar tanda-tanda kenabian pada diri Nabi. Lalu angkelnya Abu Talib nyuruh orang ngembak Nabi pulang ke Mekah aja for safety reason. Tapi sejarawan berpendapat seada bukti arkeologi yang dapat mengesahkan bahawa runtuhan itu adalah biara tempat Rahib Bahira berada. Ya Allah ya Tuhanku. Aduh lepuh nyawa. Aduh lebih. Balik lagi sahabat ni jadi pas biri-biri. Kami dalam perjalanan kami. Okey, kini tu kami orang berada dekat tempat nama Kars Amra, nya sebuah istana lah palace di tengah padang pasir. Tu dikatakan yang dibina waktu zaman Umayyah dulu. Tapi ada setengah pendapat madah tu bukannya istana yang tempat tinggalnya, macam istana persinggahan. Istana persinggahan aja. Okey ya. Namun kita musim benda ya. Biasanya yang kuda ataupun binatang ternakan lah yang nolak ya, kayu ya. Kat situ ada telaga, tapi dah kering dah. Ada telaga orang duduk mari. Oh. Okey, ramai. Okey, bahagian tu yang sebut reception hall. Bila kami masuk je ke dalam tu, kami rasa macam terkejut lah bila nangga lukisan-lukisan yang ada dekat dinding, dekat siling bangunan tu. Pada mulanya kami orang tertanya-tanya juga, kena ada lukisan macam manusia, hewan dekat bangunan tu. Sedangkan bangunan tu yang dibina pada zaman pemerintahan Islam. Rupanya ceritanya macam tu. Pada zaman awal pemerintahan Umayyah, lukisan figuratif di bangunan persendirian macam istana bukanlah sesuatu yang luar biasa masa saya. Larangan untuk gambar makhluk bernyawa tu lebih ketat untuk masjid dan tempat ibadah ya je sih boleh. Tapi untuk istana tempat tinggal pemerintah masa saya masih lagi dipengaruhi oleh seni Byzantine dan Rom yang memang kaya dengan lukisan dinding. Kars Amra tu menunjukkan macam ni seni Islam pada peringkat awal masih menerima pengaruh budaya yang wujud sebelum adanya Islam di rantau tu. Oh ya kan. Last dinner in Jordan. Setiap perjalanan pasti ada penghujungnya. Macam ya jualah dengan journey kami di bumi Jordan tu. Asbab Akmal belajar di Jordan lah kami hampir setiap tahun selama 4 tahun ya kami keluar masuk negara tu. Pada mulanya tujuannya hanya nak melawat anak aja, tapi setiap kali datang kami mesti ngambil peluang berjalan ke situ dalam bumi Jordan tu. Semakin banyak kami berjalan, kami nangga, memang kami makin kagum. Jordan tu nya bukan sekadar sebuah negara di Timur Tengah, tapi bumi Jordan tu nya menyimpan banyak kisah. Dari tinggalan tamadun manusia yang terawal, zaman Byzantine dan Rom, sehinggalah kepada zaman Islam. Di situlah terletaknya lokasi beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam termasuk Perang Mu'tah dan Perang Yarmouk. Kami nang bersyukur benar-benar Alhamdulillah diberi peluang menjejak kaki ke tempat-tempat yang sebelum tu kami baca je dalam buku sejarah. Terima kasih dengan kita orang yang sudi nangga video kami di Jordan tu. Semoga perkongsian tu dapat memberi manfaat dan mungkin boleh jadi inspirasi lah dengan kita orang untuk datang ke Jordan tu.
Okeylah, kita jumpa lagi insya-Allah di video yang seterusnya. Bye.